Okay, dalam video ni kita nak tengok faktor mempengaruhi dari graviti ataupun factors affecting gravitational force. Okay, jadi untuk faktor kan sebenarnya biasanya korang boleh tengok dia punya formula. Okay, so dalam kes ni F equals to GMM over R square. So kita tahu sebenarnya dalam formula ni lah faktor yang mempengaruhi dia. Cuma, okay, tengok je Kita ada GMM over R square tapi G bukan faktor. Kenapa G bukan faktor? Sebab faktor tu benda yang boleh berubah. Okay, macam contoh M1, M2 boleh je M bertambah, M dia berkurang, increase, decrease. R pun sama, boleh je makin jauh, makin dekat. Okay, tapi okay, G tu adalah gravitational constant atau pemalar graviti. Jadi buatlah macam mana pun G tu tak berubah. Jadi dia tak bolehlah jadi faktor. Kita tak boleh kata nilai G bertambah. Okay, so dalam yang video sebelum ni punya sebelum, korang dah tengok cara nak baca pasal berkadar terus atau berkadar songsang. Even dalam hukum kegravitian semesta Newton tu pun kita dah tengok bahawa definisi dia, kita dah tengok bahawa F dengan M ni berkadar terus. Okay, so F dengan M berkadar terus. Jadi maksudnya bila M tu bertambah, F pun akan jadi lagi besar. When the mass increase, the gravitational force between the two objects also increase. Okay, F dengan R pula sama je. Okay, cuma dia songsang lah. Jadi bila R tu bertambah, F akan berkurang. Macam tu. Jadi nampak tak faktor korang tak payah macam oh faktor tiba-tiba dah ada tambah lagi satu list nak kena hafal pula. Tak payah. Benda dah ada dalam exam. Dia dah bagi dah formula tu. Jadi tengok je lah formula. Okay. So jom kita tengok satu-satu. Soalan dia adalah bandingkan daya graviti. Jadi biasanya dalam slide cikgu akan tunjuk macam ni. Okay, dalam exam dia tak adalah tanya macam ni. Tapi dia akan tanya bandingkan daya graviti. Okay, tak apa. Kita tengok satu-satu. So yang pertama sekali adalah FA. FA ni adalah antara dua objek ni. 2 kg dengan 3 kg jarak dia gini. FB pula adalah 2 kg dengan 1 kg jarak dia sama dengan A tadi. Jadi kalau korang tengok yang dua ni, apa beza dia orang? Beza dia orang adalah M ke R. Sebab soalan cakap pasal faktor kan. Kita tengah tengok faktor. So faktor kita ada dua, M dengan R. So dalam ni apa yang berbeza? M kan? Jadi sekarang ni kita tahu bahawa bila M bertambah, F bertambah. Jadi dalam ni A ni dia punya M lebih besar. Jadi kalau M dia lagi besar, maksudnya dia punya F lagi besar lah. Kan? Jadi daya graviti A lebih besar daripada graviti B. Okay. The mass in A is larger than the mass in B. So the gravitational force between gravitational force A is bigger than gravitational force B. Okay. So sekarang kita tengok A dengan C pula. Jadi A 2 kg, 3 kg. C 2 kg, 3 kg. Tapi satu besar, satu kecil jarak dia. Jadi beza dia orang M ke R? Okey, untuk A dan C ni apa beza dia orang? M ke R? Beza dia orang adalah R kan? Jadi tengok dekat sini bila R tu besar, F dia berkurang. The larger the distance between the two center, the smaller the force. Jadi kat sini disebabkan A tu jarak dia lagi jauh, dia punya force lagi kecil. So jawapan dia adalah yang ni. Alright. Sekarang kita tengok C dan D. So kalau tengok C dan D, okay, kita ada 2 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg, jarak sama. Jadi apa yang berbeza? Yang berbeza adalah M. So kat sini kita tengok M dia lebih besar, kat sini M dia lebih kecil. So yang M dia lebih besar, itulah dia punya F dia lebih besar. So yang C tu lebih besar lah dia punya gravitational force daripada D punya gravitational force. Okey, dan last sekali adalah B dan D. So kalau tengok dekat sini, B dan D objeknya sama. 2 kg, 1 kg tapi jarak dia yang lain. The distance is different. So yang mana R dia besar, yang itulah F dia lagi kecil. So FB lagi kecil daripada FD. Okey, so ini adalah cara kita nak tengok, okay, cara kita nak bandingkan daya graviti, compare gravitational force based on the factors affecting gravitational force. Jadi again cikgu nak remind, pastikan korang betul-betul tahu macam mana nak baca formula berkadar terus atau berkadar songsang sebab memang dia akan sangat membantu. Okay, so dalam video seterusnya kita akan tengok contoh soalan dekat dalam exam. Macam mana cara dia nak tanya soalan yang berkaitan dengan daya graviti. Okay, alright. So kita akan jumpa dalam video seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.